Amal ni malas pasal apa nak buat? Pasal kita tangguh qada hak lama akhirnya mai debu. Nak kena ganti berapa? 50 waktu. Tu jadi malas. Kita nak khatam Quran. Duk tunggu, tangguh. Akhirnya tiba-tiba nak kena baca 30 juzuk. Tu yang malas tu. Jadi jaga-jaga jangan terperangkap dengan perangkap malas. Sama. Yang kedua apa dia? Perangkap malas ni adalah dia panggil orang-orang yang nak jadi perfectionist. Kalau tak boleh buat semua, tak payah buat . Tak boleh buat semua, tak payah buat . Kalau kita buat pun bukannya akan jadi elok pun, tak payah buat . Cara setan bisik kita ni trik dia untuk kita buang amal-amalan kecil ni. Hang istighfar pun, qada hang banyak lagi tak selesai. Tak usah buat . Ini jadi gitu perangkap dia tu. Apa ni, rasa nak kesempurnaan, ini yang menghalang kita untuk kita buang amal kita. Dan yang ketiga, perangkap malas yang paling besar hari ni ada dalam banyak diri orang perempuan. Kita suka membandingkan amal kita dengan orang. Kita suka membandingkan apa yang kita terima dengan apa yang berada di tangan orang. Akhirnya kita rasa apa? Kita rasa tak layak. Kita rasa tak sempurna. Last kali tu, putus asa dengan Allah Ta'ala. Habis kita perempuan. Maka kerana itu, jangan sibuk kita banding diri kita dengan orang. Orang tu dia mampu, dia buatlah cara dia. Tuhan tak nilai kita dengan timbangan yang sama. Tuhan nilai kita dengan apa yang kita ada. Ada suami, ada anak, ada harta, ada rumah. Aku nilai hang dengan apa yang ada. Tuhan tak nilai kita dengan apa yang orang lain miliki.